Kalau seseorang tu muda, memang tubuh dia kemah lah, kemah. Tubuh dia gemuk molek lah. Pada waktu panas, dan pada ketika demam kuat sangat, di dalam perut dia tidak ada bengkak-bengkak ke radang ke gapo ke, tidak ada. Elok dia gunakan air sejuk untuk menghilangkan demamnya, ataupun dia berenang dalam sungai ke dalam apa, itu baik untuk dia. Itu Jalinus ini sebelum Nabi Isa lagi. Dalam orang putih panggil Galinus, Jalinus lah, orang Arab dia jin go tu dia jadi jin, Jalinus. Ini kalau dalam perubatan Yunani salah satu rujukan utama lah, Jalinus ni. Dia kata kita suruh tanpa ragu-ragu, kalau gitu keadaan orang ni, pesakitnya, dia boleh guna air mandi, tak apa, berenang tak apa. Abu Bakar Ar-Razi At-Tabib, ni doktor Islam pula, juga doktor perubatan Yunani juga, yang terkenal dalam kitab dia yang besar, Ihsa'ul Ulum, kitab dia. Dia kata kalau tenaga seseorang tu kuat dan demam itu kuat sangat, panas sangat, dan demam itu di kemuncaknya, di dalam perutnya tidak ada warab, bekak-bekak, tidak ada. Tidak ada juga fatq. Dia ni berpenyakit uluran kita kata, tak ada juga. Yanfa'ul ma'ul barid syurban. Orang lagu ni baik air sejuk untuk diminum oleh dia. Dia minum. Tapi kalau orang yang demam saat ni, sakit saat ni, tubuh dia tu subur boleh, musim pula musim panas, dan dia sudah biasa menggunakan air sejuk kut luar, falyu'dhan fi, boleh digunakan air cuah, air sejuk kut luar, boleh. Dia pun kata lagu tu. Ini dinukilkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Doktor-doktor dulu dalam kajian dia mengatakan air sejuk ni berguna untuk pelbagai jenis demam, seperti demam al-yaum, demam diq, demam safrawiyah, dan demam-demam lain lagi, iaitu demam berkala. Demam berkala 2-3 hari, hari yang keempat mesti mari pula. Misalnya yang sekarang ni orang panggil hectic, hectic fever, demam hectic, demam giat kita panggil, itu pun termasuk. Ataupun hak Imam Nawawi sebut, kemudian dia sebut, iaitu humma ar-rib', humma al-wird, macam-macam jenis demam. Dan humma demam safrawiyah, ini semua ni memang baik guna air. Adapun dalam perubatan moden, pengkaji-pengkaji hari ini mengatakan mengguna air itu adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk menghilangkan demam, kata dia. Iaitu caranya lagu mana? Hak kita panggil jelur. Kita panggil jelur. Cuah air di sini, di bahagian ni tekak, di bahagian kepala. Lepas tu ambil air, kain basah dalam air sejuk tu, air batu kau molek, letak atas dahi dia, lap-lap gitu. Dan kalau digunakan pada seluruh tubuhnya, lap dengan kain basah itu lagi bagus. Dengan air batu pun tak apa. Ini semua adalah cara yang digunakan untuk menghilangkan demam sekarang. Tetapi satu perkara yang perlu diingat, kata dia, apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Maziri sebelum ni, yang kita sudah baca dah dulu. Mula-mula lagi Imam Maziri kata tidak syak lagi bahawa ilmu perubatan itu adalah suatu ilmu yang sangat memerlukan kepada perincian. Tak boleh kita ambil mudah, sehingga seseorang yang sakit tu boleh jadi sesuatu tu menjadi ubat kepada dia pada suatu masa, tapi pada masa yang lain, lepas pada tu tak lama, jadi penyakit pula kepada dia, jadi racun pula kepada dia. Itu kaedahnya. Kerana sesuatu keadaan yang berubah,
Misalnya seperti dia sebut, kerana marah saja. Tadi tenang, lepas tu dia marah, jadi lagu lain. Maka cara rawatan dia pun mesti berubah. Contoh hak lagu ni banyak sangat. Kalau diandaikan satu orang tu penawar dia pada dalam keadaan tertentu, benda ni satu perkara, satu benda lah, tidak semestinya akan menjadi penawar kepada dia benda tu pada masa yang lain. Untuk dia ke, untuk orang lain ke, dalam semua keadaan tak mesti begitu. Jadi ini satu perkara yang perlu diletak depan sama-sama. Maka dengan sebab itu, apabila kita menghadapi demam, kita tak boleh bertindak sendiri. Kita kena merujuk kepada ahli dia juga. Hak tu sebaik-baiknya. Nasabah ke tidak ni? Sebab ada kalanya boleh bahaya. Ada kalanya boleh bahaya. Lepas tu dia kata, doktor-doktor sepakat mengatakan penyakit yang sama, cara rawatannya mungkin berbeza kerana berbezanya umur, masa, adat dia, cara makan dia, dan makan hak dia makan sebelum pada tu. Begitu juga orang lain lagi, dia berbeza mengikut keadaan itu. Lepas tu dalam kitab ni dia sebut tidak syak lagi hak Nabi SAW kata ni adalah tepat, iaitu al-humma dirawat dengan air. Tetapi hak mesti seseorang pakai dalam kes-kes yang tersendiri, kes-kes waqai' juz'iyah orang panggil, dalam kes masing-masing, iaitu dia merujuk kepada doktor yang ahli untuk merawat penyakit dia tu, mengikut arahan doktor. Kerana apa? Kerana cara rawatan itu berbeza mengikut keadaan, mengikut masa, mengikut orang, dia berbeza. Dengan sebab itu perlu merujuk ke situ juga, kata dia. Di dalam setengah-setengah hadis ada sebut, umpamanya riwayat Ibnu Abbas, fabruduha bima'i zamzam, kamu sejukkannya dengan air zam-zam. Ada riwayat gitu. Umpamanya riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim daripada tariq melalui riwayat Affan daripada Hammam. Setengah-setengah ulama atas dasar hadis tu, seperti Ibnu Hibban, dia kata hak lain-lain tu, kata dia baru jadi, hak maksud sejukkan dengan air tu air zam-zam, kata dia. Sebab apa? Hak lain tu mutlak. Hak mutlak tu kena pakai mengikut hak muqayyad dalam hadis ni. Hak ada sebut, iaitu air zam-zam. Itu pendapat Ibnu Hibban. Tapi bukan semua ulama terima gitu. Kebanyakan ulama kata tidak khusus dengan air zam-zam. Hak Nabi kata air zam-zam tu, ada orang hak duduk dekat-dekat tu lah, sebab air zam-zam tu mudah untuk dia. Tidak kata ini hanya khasiat air zam-zam saja, tidak. Bahkan khasiat air secara umum, di mana-mana, air mana-mana pun boleh. Itulah apa yang disebutkan di dalam kitab ini berkenaan dengan air. Kemudian rawatan dengan air ni kan, ini isyarat daripada Nabi SAW kepada rawatan dengan air secara umumnya. Kira-kiranya dia sudah maklum dah akan berkembang suatu hari nanti, seperti sekarang ni. Macam-macam cara orang berubah dengan air ni pula, macam-macam penyakit. Kalau kita tengok cara buku-buku yang menyebutkan rawatan dengan air ni macam-macam. Ada hak nama steam bath lah, mandi wap lah, macam-macam cara guna air. Ada hak jelung, ada hak mandi bunga, macam-macam cara tu. Ini semua rawatan dengan air berlakon, termasuk berlakon. Cuma kaedah tu kena tahu. Orang kemudian, doktor-doktor kemudian dia tahu, dia dapati betul. Cuma air yang nak diguna tu berbeza-beza pula. Ada yang kata kalau sakit kau ni kena air panas, kena berendam. Cara nak berendam tu lagu mana? Ada kaedah dia pula. Tetapi asasnya air tu je nak ayatnya. Sumpah bekam tu lah, asasnya keluarkan toksik daripada tubuh. Tidak semesti dengan cara tu. Kalau cara lain boleh, tak apalah. Nak keluar darah kotor daripada tubuh, nak keluar kotoran, racun-racun daripada tubuh, itu. Begitu juga kalau dengan air, kaedah dia macam-macam. Kalau sakit gini, cara nak huruk dia tu pun ada cara dia, nak gonyok. Dia bukan ikut serah.
Tapi air lah asas dia je.